tak semua penderaan seksual ni nampak macam keganasan. Ya, sebab kita pernah tengok banyak kes di mana macam ganjaran atau rewards is given to the kids. Reward, yes. So dia kata ke anak tu, okay, I will touch you. Tapi in reward saya bagi you top up. Hai semua, selamat datang kepada episod baru Puberty with Dignity. Hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut definisi seks dalam undang-undang dan kenapa ibu bapa dan juga pendidik perlu fahamkan definisi ini demi menjaga keselamatan anak-anak kita lah. So, kita akan rujuk hari ini kepada Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 atau ringkasnya Soaka 2017. Bersama kita pada hari ini adalah Khairi, seorang bapa, dan juga Dr. Rabiatul Badaria, seorang penasihat Mahkamah Kanak-Kanak, Child Court Advisor, right? Hi everyone, saya harap hari ini semua orang akan terbuka minda dan hati. It's a sensitive topic, but everyone I think kena tahu pasal cerita dan topik ini. Hai, saya harap bahawa perbualan pada hari ini akan memberi pendedahan yang lebih banyak kepada ibu bapa dan kanak-kanak mengenai hak dan undang-undang kesalahan seksual kanak-kanak. So, kita start dengan asas dulu lah. Let's go with the basics first, right? Dr. Rabia, kita pernah bincangkan dalam episod definisi seks mengikut Undang-Undang Malaysia untuk pengetahuan kepada kanak-kanak dan juga remaja. Boleh kini kita kupaskan apa sebenarnya definisi seks dalam Undang-Undang Soaka 2017? Okey, Soaka 2017 dia melindungi semua kanak-kanak di Malaysia selagi mereka di bawah umur 18 tahun. So, apa-apa tindakan yang berunsurkan seksual sama ada di sentuhan atau tanpa sentuhan, ia adalah satu kesalahan jenayah. Maksudnya tak perlu ada penetration untuk jadi satu kesalahan? Tidak perlu. Okay, so dia kalau contohnya menyentuh bahagian sudik, okay, ataupun tunjuk atau kongsi gambar lucah, rakamkan semula, okay, aksi-aksi lucah, atau hantar mesej atau gambar lucah, atau merangkam video lucah, semua ni adalah satu kesalahan jenayah. Dan juga satu perkara penting yang kita semua kena ingat, kanak-kanak tak boleh memberi persetujuan untuk sebarang aktiviti seksual. Mengikut Undang-Undang Malaysia, kanak-kanak bawah umur 16 tahun tidak boleh berikan consent atau persetujuan, right? So, walaupun diorang diam atau diorang mengikut atau diorang tak melawan, itu tetap dianggap kesalahan jenayah. Betul tu Aisyah, sebab kanak-kanak ni dia tak cukup matang. Jadi dia tak faham kesan tindakan seksual tersebut. Sebab itu undang-undang kita ni dia melindungi kanak-kanak daripada kena eksploitasi. And saya rasa juga ramai parents yang berpendapat yang this thing takkan jadi kepada diorang atau anak diorang. Tapi kita kena sedar yang penderaan ni boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tak kira latar belakang. So dalam banyak kes yang saya tengok kanak-kanak pelaku ni dia bukan orang yang asing. Okay, dia adalah orang yang kanak-kanak sendiri kenali. Contoh parents, guru, ataupun kawan dia, best friend dia, couple dia, ataupun sesiapa saja anak-anak tu percayai. Itulah masalah dia kan, bila kita tak bercakap secara terbuka tentang isu-isu macam ni dengan anak-anak kita, diorang mungkin tak tahu perbuatan tu sebenarnya salah, right? Diorang ingat, oh, this is a secret between us because we love each other, right? Betul. Ataupun diorang ingat, oh, main-main je, it's not serious. Betul, because ada this one particular cerita and case pasal seorang pakcik ni dia suruh anak buah dia untuk cium dia, untuk pegang dia, and netizen cakap, oh, this is how pakcik tu dengan anak buah dia tunjukkan rasa kasih sayang. Kes macam ni dia sangat menyedihkan sebab anak ni dia tak tahu hak dia. Jadi dia tak beranilah nak cerita. Okey, jadi lagi menyakitkan kadang-kala orang dewasa ni disuka blame the kids. So dia akan cakap budak ni gatal ataupun budak ni yang meminta. So it's kids, pity the kids. That's why kita semua kena ada
ilmu, kita kena sedar. Sebab bila kita tak faham undang-undang, macam undang-undang Soaka 2017 ni, kita sebagai dewasa mungkin secara tak sedar kita yang membenarkan penderaan itu berlaku. Betul, dan kita kena faham tak semua penderaan seksual ni nampak macam keganasan. Banyak pelaku and the doers guna cara untuk pujuk. Diorang akan ajak jalan-jalan, diorang akan ajak the kids lepak dengan kawan-kawan, dia akan beri hadiah, dia akan bagi macam-macam janji manis, dan dia akan bagi special treatment to the mangsa ni. Dia macam ganjaran or bribe macam tu lah kan. Ya, sebab kita pernah tengok banyak kes di mana macam ganjaran atau rewards is given to the kids. Reward, yes. So dia kata kat anak tu, okay, I will touch you. Tapi in reward saya bagi you top up, bagi you makanan, belikan you baju, I get you handphone or smartphone. So kids overly dia become happy kan. So it's become rewards kan. Tapi itu tetap satu kesalahan jenayah. Of course. So kita kena ingatlah, kita bercakap secara terbuka ni untuk memberi kesedaran, bukan untuk menakutkan siapa-siapa. Kita untuk mendidik supaya anak-anak tahu beza antara kasih sayang yang sihat dengan penderaan seksual, atau untuk mereka fahamlah sebenarnya and ada perasaan tu, dia boleh percaya kepada perasaan sendiri. Yang mendidik untuk menggalakkan, itu yang bermasalah tu. Kita I think kena berani bercakap. Kita kena stand up for ourselves, for yourself, siapa yang menjadi mangsa ni. Sebab budaya malu dan senyap ni tak membantu sesiapa. Ini bila kita ada budaya malu dan senyap ni, ini adalah ruang untuk pemangsa untuk ambil kesempatan. Right. Since Khairi dah brought it up, jom kita bincangkan langkah-langkah untuk kita prevention daripada perkara ini berlaku kat rumah, daripada perkara ini berlaku. Khairi boleh kongsikan macam mana Khairi mulakan perbualan macam ni dengan anak dekat rumah? Okay, untuk I dekat rumah, I ajar my son untuk kenal diorang punya private parts, benda-benda yang tertutup dengan baju, bahagian sulit tubuh badan diorang, bahagian yang ditutup oleh pakaian yang tak boleh orang lain sentuh. Kita kena ajar diorang part-part body parts yang diorang kena tahu. This particular body part orang lain tak boleh sentuh kecuali dalam situasi yang tertentu. Contohnya dekat hospital kena ada medical check up. Tapi even in that particular case, diorang kena pastikan ada orang dewasa yang diorang percaya ada dengan diorang masa tu. Betul. For better understanding untuk kanak-kanak, I like to use the concept bahagian pakaian dalam. For example, singlet, bra, panties, boxer. So it's easy for the kids to understand. Inilah bahagian yang very very sulit. Okay, bahagian yang orang tak boleh sentuh. Okay, dan kita perlu ajar anak kita perbezaan antara sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Betul. Contohnya, pelukan penuh kasih sayang daripada ibu bapa atau adik-beradik. Yang tu buatkan kita rasa selamat, selesa dan bahagia. Those are good touches, like safe touches. Tapi bila pegang peha, bila pegang punggung, atau bila you sentuh yang membuatkan you rasa tak selesa, tak selamat, rasa marah, rasa confused, itu adalah tanda-tanda red flag lah kan. Sentuhan yang tak selamat. Adik-adik kena tahu beza. Betul. Kita juga kena bagi tahu adik-adik yang diorang kena percaya naluri, insting dan perasaan masing-masing. Sebab kalau kita rasa pelik, rasa takut, rasa tak selesa, kita kena percaya perasaan itu, sebab itu kemungkinan besar sesuatu yang tak elok sedang berlaku. Yes. Dan sebagai ibu bapa, kita juga boleh membuat latihan situasi dengan kanak-kanak. So tanya dia, kalau ada orang sentuh, apa you akan buat? So kita ajar anak kita untuk katakan tidak. Lepas tu ajar mereka lari. Dan juga mintalah bantuan. Very good. Yes. Kalau dunia digital pula macam mana? Dekat rumah saya, semua application and also the phones akan ada parental control. Dan saya bagi tahu my son, kalau nak delete apa-apa, kena libatkan me and my wife. So dia kena you vet lah dulu apa-apa yang nak kena delete tu. Betul. Okay.
So if there is anything yang you rasa doubtful, curigakan, you just jangan padam lah, simpan that bukti. So we can use it bila kita nak laporkan kepada polis. Jadi jangan takut. Dan if you feel afraid to lapor, tak tahu mana nak pergi, cari NGO, ataupun kaunselor yang bertauliah untuk membantu. Betul tu, sebab dalam dunia digital zaman sekarang ni, actually daripada zaman kita dulu pun, kanak-kanak boleh menerima gambar-gambar lucah, gambar-gambar yang tak senonoh, yang tak sesuai untuk kanak-kanak lah kan. Kita kena make sure kita dengar anak-anak ni tanpa menghukum mereka dan juga tunjukkan kepada mereka that we are on their side. Kita ada di sebelah mereka. Me and my wife selalu pesan kat our son saying that apa pun yang berlaku, kalau buat salah tak apa, mengaku, dan kita orang tak marah, we are always on his side. We just want him to be safe. Kan? And I think bila kita bagi tahu macam tu ke anak kita, dia orang akan jadi lebih berani untuk open up and bercerita dekat kita. Berkongsi kan? I rasa elok lagi kita rasa janggal untuk bercakap tentang all the sensitive topics now with our children rather than kita menyesal di kemudian hari. Terima kasih kepada pendengar semua kerana sudi mendengar Puberty with Dignity episod kita pada hari ini. Ingat, undang-undang diwujudkan untuk melindungi, bukan untuk menakutkan. Dan ingat, jika anda atau anak anda memerlukan bantuan, jangan takut. Hubungilah polis, kaunselor ataupun hospital ataupun NGO untuk meminta bantuan. Jangan tunggu, jangan malu, anak-anak kita semua perlukan kita. Betul tu. Sampai sini sahaja. Terima kasih kerana bersama kami dan jumpa lagi di dalam episod akan datang. Bye semua. Bye.